Menghimpun juga ingin memuji satu lagi inisiatif iaitu program Semarak Subuh. Ini penting kerana memberi impak yang sangat positif bukan sahaja kepada umat Islam, malah bagi adun yang bukan beragama Islam seperti saya, membolehkan kami mengetahui istiadat dan kaedah hidup komuniti Islam, membolehkan kita bertukar-tukar pendapat dan maklumat. Sebagai contoh, pada awal bulan ini saya telah berbincang mengenai isu-isu tanah perkuburan Islam di Taman Serimpiang dan pihak kami memberi bantuan dengan peruntukan RM20,000 untuk pemasangan lampu solar di kawasan perkuburan baru. Menghimpun mendapati tanah perkuburan ini merupakan satu keperluan yang amat penting tanpa kira kaum. Di kesempatan ini Menghimpun ingin membawa perhatian terhadap isu kekurangan tanah perkuburan bukan Islam dan fasiliti pembakaran mayat di Klang ataupun krematorium yang semakin mendesak. Pada tahun lalu sebuah tanah perkuburan bukan Islam swasta yang mempunyai krematorium yang terletak di Keluang telah dirampas oleh pihak pejabat tanah disebabkan tunggakan cukai tanah. Sehingga hari ini masih tiada pihak pengurusan yang lain ataupun badan kebajikan lain yang berani untuk mengambil alih tanah perkuburan tersebut kerana kuatir untuk menanggung cukai yang tinggi yang ditinggalkan oleh pengurusan yang lalu. Menghimpun berharap agar kerajaan dapat memberikan pengecualian bagi cukai tertunggak agar menggalakkan pihak pengurusan yang baru untuk mengambil alih. Selain itu, terdapat juga tanah perkuburan bukan Islam di Keluang yang terletak di bersebelahan stesen Petro BHP Jalan Keluang Batu Pahat yang syarat tanahnya ialah tanaman getah. Ini kerana ia sebenarnya sumbangan dari seorang tokoh masyarakat Tionghoa dan tanah ini didaftarkan bawah Persatuan Johor Kayun Fui Kun sejak tahun 1966. Diharap kerajaan negeri dapat membantu permohonan ubah syarat ini kepada tanah perkuburan awam yang sebenarnya tapak itu pun sudah penuh. Sekian, terima kasih.